Rumah ilmu ini masih lagi tetap digunakan tempat untuk mengaji dan belajar fardu ain anak-anak Nadi Al-Quran kita. Walaupun kesan-kesan kebakaran masih belum dipulihkan, tapi anak-anak kita tetap juga bersemangat datang setiap hari untuk belajar Al-Quran dan juga kelas-kelas agama hasil bantuan daripada tuan-tuan dan perempuan semua. Di sinilah mereka belajar mengenal huruf-huruf hijaiyah. Di sinilah mereka membaca dan menghafal kalam Allah. Walaupun beberapa kemudahan masih memerlukan kerja-kerja baik pulih akibat tragedi kebakaran yang lalu, kelas Al-Quran tetap diteruskan demi memastikan anak-anak ini tidak terputus daripada ilmu Al-Quran. Bersempena dengan hari Jumaat yang penuh barakah ini, saya ingin mengajak tuan-tuan dan perempuan semua untuk kita bersama-sama menjayakan kempen membina semula rumah ilmu mereka. Semoga dengan sumbangan dan bantuan daripada tuan-tuan dan perempuan semua, sedikit sebanyak akan menjadi asbab untuk anak-anak ini nanti boleh belajar Al-Quran dalam keadaan yang lebih selamat, lebih selesa dan lebih barakah. Mudah-mudahan kita semua diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ayuh kita bersama-sama untuk menjayakan kempen ini. Mari membina semula rumah ilmu anak-anak Nadi Al-Quran.